Waktu hidup, isteri pesan pada suami jika dia meninggal, duit pencen bulanan dan gratuitinya nanti perlu digunakan untuk suami anak-anak saja, tidak dibenarkan guna untuk isteri baru jika suaminya kahwin lagi. Apakah pandangan? Baik, kita nanti akan mati, sama ada suami mati dulu atau isteri mati dulu. Sebaiknya isteri mati dulu. Ramai orang tak puas hati. Pasal apa ustaz? Pasal kalau suami mati dulu, wa yazaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'atan syuhrin wa asyra. Kalau kita hidup ada bini, kita mati tinggal bini kita hidup, maka bini kita tak boleh keluar rumah 4 bulan 10 hari. Faham tak? Jadi kalau kita mati dulu, siapa nak pergi kubur kita? Kering lah mu 4 bulan 10 hari duduk kubur, tak ada orang pergi. Orang lain pergi atau hari mati je. Betul tak? Jadi kalau bini mati dulu, suami boleh tak pergi kubur? Suami boleh pergi hari pertama, pergi dah bawa bini baru. Faham lagi? Faham? Itu tujuan dia. Okey, tuju tak orang lelaki? Baik. Jadi bini dia pesan, kalau harta aku, kalau aku mati, tidak boleh ke bini baru. Dengar baik-baik. Soalan dia, madu waris ke tidak? Madu waris tak? Tak waris, tak apa pesan apa? Dah barang tak waris. Okey? Madu tak waris. Ingat, kalau kita mati 5 orang dapat. Kalau bini kita mati 5 orang je dapat. Kalau kita mati, siapa dapat? Mak kita, ayah kita, bini kita, anak lelaki, anak perempuan. Kalau bini kita mati 5 orang juga dapat. Kita, laki dia, mak dia, ayah dia, anak perempuan dia, anak lelaki dia. Faham? Kalau madu ada, kita kahwin 4, mati seorang bini, kita dapat 1/4 harta bini kita. Madu tak dapat. Faham lagi? Daya pesan kan? Cuma kalau harta tu jadi dah milik suami, bini mati, boleh ke suami kereta contoh atau rumah? Laki tadi dia nikah lain, tapi jarang kalau lelaki biasa payah dah lah kalau mati bini nak nikah lain. Biasa orang puang lah, pasal orang puang ni dia tidak setia. Tapi wak lolok katalah, wak lolok kalau kata bini mati, laki ni nikah lain, bagian dia boleh harta bini kereta sebuah. Kereta tu bini baru boleh naik ke tak? Boleh bukan harta bini dah, harta laki dah boleh saka bagian dia. Faham tak? Tengok tu siapa dia mati dah nak kawal orang ni. Ni dak pakarnya mu ni. Tak kata hidup nak kau terus. Mu mampu keras dah nak kau terus lagi. Laki tu bodoh ikut ke dia.